Bawa budak-budak yang tak bersunat lagi ke masjid, solat sebelah ayah dia. Ada orang tegur anakmu sunat tak lagi tu. Kalau tak sunat lagi, sentuh kulit, tak sah solat. Dia duduk tegur tu kata sebab najis, pasal tak sunat. Minta pandangan. Mungkin orang yang tegur itu ilmu dia lain. Nah, musunat lagi. Nak tak? Bila? Tahun lepas. Siapa tak sunat lagi? Angkat tangan. Adik ni tak sunat lagi. Okey. Budak yang tak masuk jawi, tak berkhatan lagi, apakah hukumnya semayang di sebelah orang dewasa? Hukumnya semayang orang dewasa tu sah. Okey. Dia tak sunat lagi, dia masuk di sebelah dalam sah orang dewasa, hukumnya sah. Semua semayang orang sah lagi. Nampak? Jadi kita sudah banyak salah faham. Okey. Dia masalah sunat ni, ingat, bukan masalah sah. Dia tak ada terlibat dalam masalah sah. Dia masalah duduk atas orang semayang. Patut soalannya berbunyi begini: apa hukum budak tak sunat lagi naik atas riba orang yang semayang? Pasal dia ada najis bawah kulit dia. Hukumnya jika ada najis dalam kemaluan dia tu, maka dia naik atas orang yang sedang semayang, contoh sedang tahiyat akhir, maka batal semayang orang tu kerana dikira menanggung orang yang menanggung najis. Kita semayang sah. Datang budak yang tidak sunat lagi, kalau ada najis di bawah kulu dia, dia duduk atas kita, batal semayang kita kerana dikira menanggung kanak-kanak yang membawa najis. Sama dengan kanak-kanak yang dalam pamper dia ada tahi. Maka kalau dia setuh kita tengah semayang, tak batal. Tapi kalau dia naik duduk atas riba kita tengah semayang, kita ni batal. Walaupun najis dalam pamper, sebab kita dikira menanggung kanak-kanak yang membawa najis pada luar badannya. Faham lagi? Bukan masalah sah. Masalah sah bukan hal sunat, dia masalah balik ke tidak. Kalau kanak-kanak yang belum balik, afdal duduk di belakang orang dewasa. Tetapi kalau mereka masuk di celah orang yang dewasa, tidak merosakkan solat orang. Dia bukan masalah rosak semayang, dia masalah aturan sah, afdal atau tidak afdal. Faham?